Hello, Assalamualaikum. Welcome back again to my YouTube channel. Alright guys, so dah masuk hari Minggu, saya ni hari Sabtu. So lepas je kalau lepas je bising. Okay, so untuk kali ni aku nak buat video random je. Video sekarang ni aku nak kena ambil apa, kita nak kena pergi kenduri dulu sebab hari ni ada kenduri sepupu aku. Bukanlah sepupu, dia macam dia adik-beradik, dia sepupu mak aku. So dia sepupu jugalah, dekat Sungai Buloh. So kita nak pergi kenduri dulu. And then sebenarnya hari ni aku nak kena hantar mak aku balik kampung sebab mak aku dah seminggu dah dekat sini daripada minggu lepas. So hari ni aku akan balik ke kampung, pergi kenduri, patut balik kampung lah. And then lepas tu mak aku cakap nak pergi tengok bunga kat Sungai Buloh. So kau layan je lah konten aku ni. And aku nak pergi ambil diorang dah tunggu dekat bawah. So jom. A few moments later. So kita dah sampai dah dekat kenduri yang aku cakap tadi. So Kenduri Arroh Kulaan. So dia buat kenduri ni dekat di Zahra Jodoh Hope dekat Dewan sini. Design Sultan Bukit Fraser. Tapi kita tak masuk lagi lah, tak tahu lagi dalam dia macam mana. So kita masuk dalam dulu, tengok macam mana keadaan. Okay, let's go. So ni keadaan kat dalam. Apa lawa tu? Lawa kan? Gambar kat sini. So boleh ambil gambar sebenarnya. Tapi sekarang ni kita nak cari tempat. Kau nak ambil gambar kau ke? Tengoklah aku dengan tenaga pengantin. Sama kan? So jom kita nak tengok ada apa makanan dulu. So far Dewan dia super lawa. Dekat. Dia nak tanyalah berapa dia punya sewa. Macam mana? Mesti dekat, yes. Cantik. Mesti ada cermin lah. boleh adjust muka. So kita nak share dulu makanan apa yang ada kat dalam, okay? Ni nasi kat aku. Makan. Betul kipas kena kat sini. Ha? Sejuk sangat? Lepas dia dari sini sejuk. Dah 15 ni. Sampai dulu sedap.
Terpaling ikut tema Dapat. So kita nak berangkat dah. Jadi kita nak pergi salam tuan rumah pula. Terima kasih kepada adik-adik perempuan dan muslimat untuk berada di atas bandara ini. Puas ni, namanya Dewan. Sumpah, dah lah sejuk. Dan puas untuk pasangan kita sendiri Muhammad Isam dan juga pasangan adiknya Muhammad Zulkifli untuk turun dari singgah sana dan meneruskan acara sesi makan beranak. Dia just make up lah. Mentang-mentang ada cermin. Asal ada cermin. So ni semua adalah kulaan-kulaan aku. Tapi aku tak apa nak kenal sangat. Yang kenal ni seorang. Ni lah, Jiha. Kita ni mana bayar ni? Mana Alim? Tentang Alim, waktu orang Alim kat situ. Cuba kita tengok kat depan. Mak dia ada je. Adik depan ni pergi mana? Balik lah. Balik. Kata nak pergi hospital. Ni kan. Tengok dulu lah. Katanya bapak dia kat sana, nak salah bapak dia. Okay, ada jingga. Jengga. Kau tulis nama. Kau nak tulis apa? Boleh tak? Okey, terima kasih. Dipersilakan kepada untuk terus berada di meja sarapan beradab untuk diteruskan acara makan beradab. Dipersilakan kepada Nisa dan juga Iwan. Baik, so. Kak, abang. Ada. Boleh dulu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih datang. Sama-sama. Ni Aiman. Amin. Ni Aiman. Aiman. Ah. Ambil gambar sekali lah. Terima kasih. Boleh. Ambil lah masuk. Kejap. Jangan ambil gambar dulu. Ramai pula. Boleh. Sekejap, ambil gambar. Ha? Kenapa ambil gambar kat sini?
sekali. Okey. Sekejap, busy sikit. Sabar. Kakak, kita makan sama Mama. Kau masuk. Masuk ke sama. Ambil gambar. Busy. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okey, dah. Jom. Kita balik. Nampak? Oh, terima kasih. Alah. Gambar apa pula ni? Nampak pun. Bye. Balik dah. Alright, so kita pun dah selesai dekat majlis ini. Sekarang ni aku nak bawa mak aku pergi ke kedai bunga. Sebab kita dah kat Sungai Buloh. Sungai Buloh ni banyak sangat kedai bunga. So mak aku memang suka bunga. So jomlah kita layankan. Alhamdulillah. So kita layankan mak aku pergi kedai bunga. Okay, jom. A little longer than a few minutes later. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dah dekat nursery. Yang ini nama dia, tempat ni Sangki Nursery. So sebenarnya dekat Sungai Buloh ni banyak sangat kedai-kedai bunga. Ada yang tepi-tepi jalan pun ada. Tapi aku pilih dekat sini sebab kawasan ni dia keliling lah. Dia macam satu kawasan ni jalan dia straight, semua kedai bunga. So banyak kedai bunga. So aku pilih kat sini sebab senang kau nak tengok, nak bandingkan harga apa semualah. Okay, so sekarang ni mak aku nak cari bunga sikit. Tak tahulah bunga apa kan. So kita tengok je lah. Sebab mak aku ni memang dia jenis bunga kan. So yelah, kat sini dia macam kalau kau pernah pergi kat kamera ni, dia lebih kurang macam tu juga. Ada macam-macam jenis bunga dekat ni. Ni limau tau, 100. So kalau macam bunga-bunga biasa ni RM5, RM7. Apa dia? Bunga apa tu? Puding. Oh tu puding yellow. Tu ada puding yellow. Macam jenis lah bunga kat sini. So kau tengok je lah. Harga dia pun tak mahal kat macam ni kan, RM18 je. Yang ni apa, bonsai lah. Kau tahu lah bonsai kot. Ni bunga kertas. Ni ada bulu. Macam-macam lah. Tengok kan, kat sini kan siput pun ada. Ada siput pula. Sini ada limau. Itu dia tempat ni, Desi Garden kat Sungai Buloh. Dalam pun banyak lagi. Burung apa? Belakang, dalam tak nak tengok dulu. Dalam. So jomlah kita pusing dulu, okay? Dia kalau tempat ni dekat sebelah tu, Buddhist Temple. Nampak tu? Sana ada Buddhist Temple. Betul sebelah. Dekat belakang, area belakang hospital lah. Belakang hospital Sungai Buloh. Ada buah pun dia. Apa ni? Apa nama bunga tu, Mak? Bunga Bromo tahu tak? Ada tak? Dia macam pokok nenas. Nanti ada bunga Bromo. Dia macam pokok nenas bentuknya dia. Tak ada? Tak ada lah, Mak. Pusing, kena pusing. Dah ada orang ambil. Mak ni mana ada orang? Ya, dia dah ambil mak punya. Tu, yang tu mak punya lah. Mak dah istiharah yang tu. Oh, ada. Mana? Kalau yang pasal ni berapa harga dia? Yang ni 15. Yang ni RM5. Sekali pasal 15.
Yang ini. Lagi? Satu je. Okeylah, beli satu lepas tu dia nak jalan-jalan lagi. Right, so kita sudah ada kat kedai yang kedua. Ni kedai bunga Sangki. Kat sini banyak sikit bunga-bunga yang mak aku nak. Kat sini dia banyak-banyak eksotik sikit kata ni. Bunga-bunga dia. Kalau lawa ni. Ni macam apa ni? Ada apa ni? Okey. Kat sini ini redup sikit. Ni apa? Pokok duit? Bukan? Tak lah, aku tak tahulah pokok-pokok ni. Tu apa baju pokok ni? Ni apa? Pakis. Okeylah, kita macam lu pokok. Bunga apa ngah? Matahari? Ah, ya ke? Oh. Senin petang. Ni besar-besar bunga ni. Tu lawa. Yang bunga ni berapa? 28. Bunga Thailand. Ni. Kau tahu tak ni bunga apa? Pokok apa ni kau tahu tak ni? Aku tahu sebab aku dah baca. Ni ada. Usang King. RM30 geng. Tapi aku nak tanam mana rumah flat? Kat sini banyak lagi pokok. Ni pokok Ali Syukri tu ya mak? Mak? Ni pokok Ali Syukri tu ke? Berapa ringgit? 8? You know. Banyak. So ni macam pokok Ali Syukri geng. Aku lawa juga. So dapatlah 2. Seorang satu Cakap Okey, dapat seorang satu. Jadi tu. Bunga ni kenapa berbulat-bulat? Dia demam campak Dapat lagi 2. Tangan Alia 1. Dekat dalam kereta tadi 1. So sekarang dah 4 dah. Yang Alia nak tambah 1 lagi. Jomlah kita tengok bunga apa pula lepas ni. Apa dia? Ni, bunga ni gelang. Bunga sebenarnya sesumpah. Aku beli betul lah bunga-bunga ni. Yang aku tahu bunga ni aku tahu ni. Ni bunga limau. Limau aku tahu. Okey, inilah total bunga yang mak aku beli. Yang ni 25, RM5, 18. Tu mak aku nak tambah lagi. So ni tempat yang mula-mula tadi kita pergi. Dan tadi kita dah jalan sampai ujung sana dah. Dah patah balik. Tapi dan dekat sini banyak gila kedai bunga. Dan harga pun murah-murah je, tak sampai beratus-ratus. Macam ni kan, ni macam bunga-bunga Ali Syukri tu kan. Orang kata apa? Pokok bunga Bromo. Gitulah. Harga dia murah je. So sekarang ni
aku dah settle lah. Beli tunggu pakcik aku je nak tambah apa lagi satu aku tak tahu. Tapi aku nak masuk dalam kereta, panas. Sekarang pukul 2 tengah hari. Panas dia, tak boleh buat bincang. Okay lah, so itu je vlog random aku pada hari Sabtu ni. Hope korang enjoy and jumpa korang untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum. Tengok ke mak aku dengan kakak dia. Ingatkan dah bilik dah tadi. Lepas tu dia tengok pula pokok lain, bunga kertas pula. Tapi kan yang dekat sini AC Garden ni, kalau kau nak bandingkan dengan kedai-kedai kat depan tadi, dekat sini yang paling murah tau. Dekat sini harga dia dalam RM5, RM10 macam tu je pokok-pokok kat depan ni. Kalau yang dekat sana tadi dia 18, 25. Tapi dia banyak jenis pokok lah kat sana. Macam ada pokok promo apa semua yang kat sini tak ada. Tapi kalau setakat bunga puding, cili kampung apa semua ada dekat sini. Yang macam pokok-pokok yang kau nampak tu, bunga kertas tu ada. Harga dia dah RM5, RM10 je. So ni setakat ni yang ni yang paling murah lah. Sebab tu lah ada orang lama tu tengok bunga, tengok pokok lain pula. Ada. Right, tadi aku cakap apa? Aku nak tambah dalam 1-2 je kan. Nah, ni. Sini ada 2. Sini ada 5. 7. 1-2, 7. Yalah guys, so aku nak balik kampung dah. So, itu je konten aku untuk hari ni. Bye bye. Assalamualaikum. Balik itu dan tak serius sini boleh sini je. Sini boleh murah kan? Ni RM5, RM10 kan? Yelah, kita balik. Ni banyaknya puding-puding. 15 dah dalam masuk-masuk. Itulah lain kali lah. Banyak sangat. Sepanjang jalan ni memang tu aku cakap tadi, kalau nak jalan sampai ujung. Nanti main ambil. Yang tadi murahnya. Boleh datang lagi, Banyak pilih ganti. Sikit juga yang ada di rawa. hati-hati ni kalau awak. Bunga hati-hati. Bunga hati-hati tu bunga apa? Hati-hati tu lah yang tadi. Dia hati-hati. Bunga di hadapan macam tu. Hati-hati. Ada abang besar-besar ni. Sini banyak bro. Oh, ni hangat. Bro tu bro. Itu banyaknya. Banyak. Sebenarnya aku bro ni kurang sikit lah. Apa tak kenal? Kita lah. Tapi ada nampak belang itu lain-lain.